guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ni Syuri akan bermain game Slap Tower ya. Ya, Syuri pun tak tahulah kenapa game-game zaman sekarang ni semuanya tower yang viral. Tapi apa-apa pun, kita start the video. Okay, press the like button and join the group. Okay, kejap. Okay dah, jom kita ambil. Terima kasih. Okay, kita ada dua jalan. Jalan senang dan juga jalan susah. Kita mulakan dengan jalan susah dulu guys. Okay, so far so good. So far so good guys. Oh, hampir jatuh guys. Okay, dah sampai tuat biru dah. Hey my friend. What? Okay, kali ni kita ambil jalan senang pula guys. Oh, terus ke tempat hijau. Okay, walaupun dia ketikut jalan je. Kamu, sini kamu. Aduh, tak jatuh. Jatuh tak? Dia jatuh. Kita kacau orang kat sini guys. Dah. Tak jatuh rupanya. Tak jatuh. Okay, Syuri akan naik ke atas sini. Oh, sakit. Tapi tak kena. Okay. Oh, satu. Oh. Okay, berjaya. Masih strong ni. Nama pun ninja. Dalam obi-obi ni memang nombor 1 guys. Oh. Alamak. Jatuh. Dia lempang. Berani betul. Sekejap macam ada orang. Sekejap, apa benda tu? So mysterious. Wow, ada tangan. Tangan besi. Okay, jom kita lempang orang tangan besi pula guys. Mari kita lempang semua dengan. Diorang buat apa kat belakang? Tak. Sekejap, apa aku guna sini? Kalau ada jalan senang. Diorang buat apa kat belakang ni? Hilang. Diorang masuk kat kotak ni ke apa? Saya tak tahu dulu. Sekejap, macam ada orang kat dalam ni. Wih, ada secret. Baru tak. Okay, jatuh lah guys. Apa tu? Ada Kizaru. Oh, Saitama Luffy. Saitama Gear 5 guys. Avatar dia. Jatuh. Oh, siapa? Dua orang kat belakang. Susah ni. Aku rasa dia akan hilang juga. Okay, dah agak dah. Jatuh. Oh, topi ke bawah ya. Termasuk. Okay, kembali di Slap Tower. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Jatuh lagi. Dalam masa nak pakai warna apa dia punya. Okay, lontar. Aku rasa sebabkan tema dia masih depan tangan pun nak. Aku rejoin. Okay, Syuri akan naik ke atas dengan tangga tersembunyi yang tak nampak macam tersembunyi pun. Okay.
Sekarang ni kita tak akan jatuh guys. Kita ada 3 tangan. Siapa yang boleh halang kita? Syuri tak akan jatuh kali. Ketahu villain tak boleh ketawa. Tapi dia jatuh. Tak. Tidak. Tersangkut. Tolong. Okey. Tapi ya, jatuh. Tak naik guys. Buat apa tu? Sini. Tak kena. Jangan larilah. Okay. So far so good. Walaupun Syuri main di mobile, Syuri masih juara janganlah troll kat sini. No. Aduh. Apa aku nak buat ni guys? Dah ada stroller. Siap ke? Tunggu. Biar pukul dia. Biar Syuri pukul dia guna tangan besi pula lepas ni. Prepare. Prepare pergi sana. Lepas ni. Bila kita sampai sana lagi, kita kena lawan dengan dia guys. Lepas aku dah sampai sana, biar aku pula terlalu kat sana. Jatuh. Aduh, jatuh lagi. Biar jatuh. Jatuh. Dah lah, aku nak main orange je lah. Nak pakai orange. Okay, biar aku skip sampai aku dapat je. Aku skip 3, 2, 1. Okay guys, nampaknya selama 5 minit Syuri mencuba untuk dapatkan tangan orange ni. Okay, tangan orange ni Syuri dapat juga mendapatkannya. Okay, jom kita mati dan pergi ke lobby balik. Okay dah. Korang tengok dia ada dekat inventory Syuri. Tukar dengan ni. Okay, 3 tangan paling berkuasa kat tangan dekat game ni Jom kita naik atas. Harap tak troller lagi lah. Aku harap dia berambus. Okay, jom kita naik tinggi-tinggi ke puncak gunung. Dan lompat sini. 1, 2, 1, 2. Naik ke sini. Pergi 1, 2, 3. Di ruangan rahsia ini untuk nampak rahsia langsung. Okay. Ya, concentrate guys. Concentrate. Tolong cakap. Concentrate. Okay. Selepas ni senyum mudah saja. Lama semua orang berdiri kat sini. Jom, keluar kau. Troller lagi. Macam mana aku buat Tidak. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Jah, aku bersih. Nyah. Peace. Cepat, peace.
Sarah tak troller. Mak bahaya juga. Allah. Allah. Tolong. Tolong. Jatuh. Tak jatuh. Oh, bismillah. Tak jatuh. Okey, berjaya. Meja. Hai. Nani gaski. Coko minta. Mana? Nata. Okey, setakat ni biasa-biasa saja. Okey, hampir jatuh. Sebaik. Okey, kita buat sejauh ni. Kita boleh jatuh sekarang, guys. Kita dah buat sejauh ini dah kita boleh jatuh. Dengan harap Syuri. Oh, tempat rasa lagi. Tak naik. Naik. Okey, berjaya. Okey. Berjaya. Okey. Oh. Okey. Bismillah. Syuri akan berjaya. Harap-harap Syuri berjaya ke puncak yang tak nampak berhujung ni. Ada hujung ke atas tu? Tak nampak macam hujung kan? Alah, entah. Okay, speed run. Tengok warna merah pula, guys. Okay, tadi troller. Okay. Yippee. Okay, berjaya. Berjaya setakat ini, kita berjaya lepasi kesemua rintangan. Simple mimpi Dimple ni. Okay, ni apa pula? No! Oh, hampir. Macam nak pergi sana balik. Macam ni. Nampak? Syuri cakap bersaya terus jatuh. Simple mimpi Dimple. Konon apa tu? Tiba-tiba jatuh. Macam, guys. Tak apa. Speed run. Masih boleh berjaya, guys. Jika kau boleh. Michan. Hai. Nani Kasuki. Au. No. Okeylah, guys. Itu saja untuk video kali ni. Select Tower. Harap korang enjoy video kali ni. Dan jangan lupa like, subscribe dan share video ni juga. Okay. Itu saja untuk video ni. Bye-bye dan ciao.